Lu tanya, apa gak set-set motor ni suka sangat rem motor di traffic light? Untuk tujuan gapo sebenarnya? Lu betul-betul tak faham? Kau sebab rem motor ni boleh meningkatkan prestasi enjin motor, boleh bergerak laju, dan bila bawa jadi smooth je. Tapi rasanya tak sabit ke? Kau mudah punah adalah, betul tak? Ke mungkin set demo nak berok sebenarnya. Jadi duk rem motor ni nak menghilangkan rasa nak berok tu. Tapi pelik juga, takkan rasa nak berok tu mari dalam waktu yang sama untuk satu kepungan besar. Memang Block Brothers sungguh set demo ni. Siapa boleh rasa nak berok sekali semua? Mesti berok pukul si tandah ni. Ni lu nak nasihat sikit lah. Tak payahlah rem motor di traffic light. Tak nampak hebat pun. Tindakan tu hanya memburukkan lagi nama set-set motor ni. Menampakkan set-set motor ni kurang ajar. Set-set demo marah bila orang ramai kata huduh ke set-set demo. Tapi set demo kena nilai perbuatan set-set demo juga. Set demo buat huduh, set demo akan dapat huduh juga. Sungguh lo kata ni.